Setiap anak perempuan adalah amanah daripada Allah, dibesarkan dengan doa dan dibentuk dengan kasih sayang. Beliau belajar menjadi kuat dalam ketenangan tanpa perlu meninggikan suara. Sebagai seorang kakak dan adik, beliau memikul tanggungjawab dengan penuh kelembutan, kasih dan keprihatinan. Sebagai anak kedua daripada 3 adik-beradik, beliau memahami erti berkongsi, erti menjaga perasaan dan erti mendahulukan orang lain. Dalam setiap langkah kecilnya, terserlah akhlak yang terpelihara dan jiwa kepimpinan yang sederhana. Beliau belajar memimpin dengan adab dan menerima amanah dengan penuh rasa tanggungjawab. Aktif dalam pelbagai ruang pembelajaran, beliau membentuk disiplin diri, kesabaran dan fokus dalam setiap perkara yang dilakukan. Sama ada dalam tugasan, aktiviti berkumpulan atau sukan, nilai istiqamah dan amanah sentiasa menjadi pegangan. Kepercayaan yang diberikan kepadanya disantuni dengan sebaik mungkin, kerana baginya setiap amanah adalah latihan untuk menjadi insan yang lebih bertanggungjawab. Zara Alisha ni seorang murid yang sangat tawaduk, merendah diri dan konsisten komitmennya kalau diberi sangat tinggilah. Di dalam kelas, Zara sentiasa memberi perhatian sepenuhnya kepada apa yang kita ajar. Saya juga memberikan task kepada menti-menti saya untuk membaca Al-Quran dalam tempoh yang diberikan, iaitu sepanjang bulan Ramadan. Ternyata hanya Zara seorang sahaja yang dapat menghatamkan Al-Quran sepanjang tempoh yang diberikan, iaitu sepanjang bulan Ramadan. Dalam kelas mengaji sekalipun, dia sentiasa mengamalkan sifat isar, di mana dia sentiasa mengutamakan orang lain. Kalau ada kawan-kawan dia yang nak datang menghafal tasmik kepadanya, dia akan aulakan kawan-kawan dia dulu, kemudian baru dia lah. Harapan maklimah kepada Zara, semoga Zara terus istiqamah dalam melakukan kebaikan dan terus memberi manfaat kepada orang di sekeliling Zara. Bye Zara, sayang Zara. Hari ini, anugerah ini bukan sekadar penghargaan, tetapi doa yang mengiringi langkahnya agar kelembutannya terus berpaksikan iman, akhlaknya menjadi perhiasan diri dan hidupnya sentiasa dalam redha Allah. Anugerah Solehah tahap 2 kami mempersembahkan kepada Zara Alisha binti Muhammad Rozaini.